Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Karim, sesungguhnya kami berkumpul pada pagi yang penuh bermakna ini sepanjang peluncuran program Milam dan bulan pusat sumber peringkat SK Pucuk Berana tahun 2025. Ya Allah, Engkau berkatilah dan permudahkanlah segala urusan kami dalam melaksanakan amanah yang terpikul di bawah tadi. Ya Allah ya Alim, jadikanlah program ini mahkota hidayah kepada anak didik kami untuk menguasai ilmu yang Engkau redai. Tanamkanlah ke dalam jiwa kami semangat untuk membaca, suka membaca, cinta membaca dan terus membaca, agar kami tidak buta dalam mengenalinya yang Engkau redai. Ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah diri kami ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan doa itu tadi. Datanglah Tuan, kami mengundang tampil ke depan merasmi majlis. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis menjemput Yang Berusaha Encik Wan Abdul Rahman bin Wan Noh, Guru Besar SK Puchong Perdana, untuk menyampaikan ucapan perasmian dan seterusnya merasmikan majlis pelancaran Milam, Bulan Pusat Sumber dan Grabbook bagi sesi 2025. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah. Sekali lagi kita dapat berkumpul dengan suasana yang aman, damai dan harmoni. Terima kasih pengacara majlis. Tahniah kedua-dua pengacara cilik. Bagus, satu orang kata pendedahan yang sangat baik kepada murid untuk mengacarakan majlis. Awak kena ingat, untuk mengacarakan majlis ni bukan satu perkara yang senang dan mudah. Sebolehnya semua murid SK Puchong Perdana mengambil peluang untuk jadi pengacara, jadi orang yang ke depan sampai dan tak akan sampai ke setiap pelosok dunia, betul tak? Tetapi dengan membaca kita boleh mendapat berbagai maklumat mengenai sesuatu tempat yang kita tidak pernah sampai. Sama juga dengan buku pendidikan, buku akademik ataupun buku teks yang awak dapat. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi kehargaan dan terima kasih kepada Tuan Guru Besar di atas ucapan perasmian itu tadi. Majlis diteruskan dengan menjemput Tuan Guru Besar dan barisan pentadbir untuk menyempurnakan gimik peluncuran Milam, Bulan Pusat Sumber. Okey, kita dapat lihat dari belakang pengawas Pusat Sumber sedang menolak sesuatu. Ada apa di atas roli itu? Agak-agak apa ya? Okey, diminta barisan pentadbir dan guru besar untuk membuka kain penutup dan melihat apa yang ada di dalam troli itu. Ada apa? Kosong?
Macam mana ni? Alamak. Macam mana ni? Siapa ambil barang? Sabar ya. Kenapa Abang Grab datang sekolah kita? Belum puasa ni. Siapa yang order makanan? Mari kita tanya dia. Assalamualaikum Abang Grab. Waalaikumsalam. Saya minta maaf ganggu saya nak jumpa dengan Encik Wan Abdul Rahman. Pagi tadi dah ada order kat saya. Dia ada order makanan? Saya tak tahulah apa ni dalam plastik ni. Plastik hitam ni, bungkus sendok ni. Tak tahu apa. Tak tahu dia tak tahu siapa ni. Yang ni siapa ni? Guru besar sekolah ni kan? Tadi Gad bagi tahu guru besar. Saya terus masuk. Betul lah tu, Tuan Guru Besar. Bolehlah bagi. Apa ya Tuan Guru Besar order ni? Takkan makanan kot. Plastik hitam lagi tu. Okey, terima kasih Abang Grab. Hati-hati bawa motor. Sebelum kita tengok apa yang ada dekat Guru Besar, kita bye-bye dulu Abang Grab, boleh? Bye-bye cakap kat dia, hati-hati bawa motor. Bye-bye. Kita tengok apa dalam kotak tu awak rasa apa kat dalam kotak ni? Burger? Pizza? Kita Tuan Guru Besar pusing bagi murid-murid boleh tengok. Buku. Nasib baik bukan makanan. Okey, minta Tuan Guru Besar dan barisan pentadbir untuk meletakkan buku-buku yang ada ke atas troli sebagai simbolik untuk peluncuran Grabbook kita. Okey, baiklah, terima kasih. Banyak pula buku kita dapat ni, bestnya. Okey, frame yang ada kat sini. Kita sama-sama tengok ada tulisan apa. Okey, 1, 2, 3. Okey, berikan tepukan gemuruh. Dengan itu, lancarlah majlis kita pada hari ini. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sebuah sajak yang bertajuk Merindui Buku. Buku adalah denyut nadi utama, penting bagi minda waras manusia. Dan buku juga gemah fakir yang sakti, nyaman dan mesranya sebuah simfoni. Kita
pupuk insan yang luhur budi, melalui tapisan hikmat berseni. Dan buku juga adalah tasik aneka ilmu yang perlu diselami sejujur kalbu. Buku mengasuh diri sasa bersuara, membaca menjadi jambatan bertuah. Kita merindu buku dan gairah baca agar sentiasa canggih dan berhemah. Sekian, terima kasih. Azli Arshad, Victoria Gloria, Harik Daniel, Nurul Arisa, Ikram Daniel, Hana Delisha, Muhammad Hafiz Irwan, Putri Alia Amani, Danish Ali Mikael dan Izikri untuk naik ke atas pentas. Hi everyone, today we will recite a poem and the title is The Adventure Begins with a Book. Grab a book, let's take a ride into a world where dreams meet and shine, where dragon roar and castle glow, and you're the hero of every show. Open the cover, let's explore a land of magic and so much more. You might meet robot or a talking tree in every chapter, a new mystery. A books, a rocket, a plane, a car. It can take you places near and far. Fly to the moon or swim the sea. Every page holds a new mystery. Want to visit a jungle with lions and bears? Or fly with the birds through the windy air? A book will take you anywhere. All you need is your imagination and care. Books make you laugh, ha ha ha, and sometimes cry. They teach you how to reach the sky. They help you think and help you know. They show you path you never know. Reading a book is like a key that unlocks secrets, sets you free. It lets you meet a pirate crew and sail the ocean with your crew. In books, there are puzzles to solve, mysteries to catch, and mysteries to evolve. Each page is a clue, each line is a hint, and you're the detective, ready to spin. Books can be magic. Books can be bold. Each one tells a story, waiting to be told. They whisper secrets and share the light. A book is like a star shining bright. Open a book and let your journey start. With every word you feel your heart. Reading is fine, it's never a chore. It opens doors and so much more. So, next time you're bored and don't know what to do, pick up a book, it's waiting for you. In the pages, adventure calls. With a book in your hand, you can conquer it all. Thank you.